Siapa sebenarnya Kapten Phasma? Kenapa dia begitu menonjol dalam trilogi baru Star Wars? Walaupun tidak banyak diketahui tentangnya. Jom kita bongkar rahsia watak ini. Kapten Phasma ialah seorang pegawai tinggi dalam First Order, dikenali dengan pelbagai ciri ikonik, terutamanya pelindung perak yang sangat berkilau. Dia dipimpin oleh Supreme Leader Snoke dan berkhidmat di bawah arahan Kylo Ren, menjadi salah seorang daripada musuh utama dalam trilogi sequel. Phasma berasal dari planet Farnasos dan mempunyai latar belakang sebagai seorang pejuang brutal yang membentuk pasukan Stormtroopers yang baru. Walaupun wataknya dilihat misteri, dia adalah pemimpin yang tegas dan tidak segan untuk menggunakan kuasanya untuk memastikan disiplin dalam tentera First Order. Dalam The Last Jedi, walaupun Phasma kelihatan hebat dengan penuh kuasa, dia akhirnya kalah dalam pertarungan dengan Finn, salah seorang bekas Stormtroopers yang berani menentang mereka. Jadi, Kapten Phasma adalah simbol kekuatan First Order dan watak yang penuh misteri, tetapi akhirnya kekuatan luar biasanya tidak menjamin kemenangan. Adakah anda rasa Kapten Phasma patut diberi lebih banyak masa dalam filem? Apa pandangan anda? Siapa sebenarnya Kapten Phasma? Kenapa dia begitu menonjol dalam trilogi baru Star Wars? Walaupun tidak banyak diketahui tentangnya. Jom kita bongkar rahsia watak ini. Kapten Phasma ialah seorang pegawai tinggi dalam First Order, dikenali dengan pelbagai ciri ikonik, terutamanya pelindung perak yang sangat berkilau. Dia dipimpin oleh Supreme Leader Snoke dan berkhidmat di bawah arahan Kylo Ren, menjadi salah seorang daripada musuh utama dalam trilogi sequel. Phasma berasal dari planet Farnasos dan mempunyai latar belakang sebagai seorang pejuang brutal yang membentuk pasukan Stormtroopers yang baru. Walaupun wataknya dilihat misteri, dia adalah pemimpin yang tegas dan tidak segan untuk menggunakan kuasanya untuk memastikan disiplin dalam tentera First Order. Dalam The Last Jedi, walaupun Phasma kelihatan hebat dengan penuh kuasa, dia akhirnya kalah dalam pertarungan dengan Finn, salah seorang bekas Stormtroopers yang berani menentang mereka. Jadi, Kapten Phasma adalah simbol kekuatan First Order dan watak yang penuh misteri, tetapi akhirnya kekuatan luar biasanya tidak menjamin kemenangan. Adakah anda rasa Kapten Phasma patut diberi lebih banyak masa dalam filem? Apa pandangan anda?